3.1 pola. Jom cuba. Cikgu akan share langkah demi langkah untuk semua soalan. Doa dan harapan cikgu agar kalian akan lebih bijak dan hebat selepas ini. Jom kita mula. Jom cuba 1.1 soalan 1A. Cuba kalian teliti apakah corak gambar yang diberikan. Dari kiri, gambar pertama kita ada satu segi empat. Betul tak? Untuk lebih jelas, mari kita ikut arah mata angin. Cikgu akan lukis sisi dengan tanda U sebagai utara, T sebagai timur, S sebagai selatan dan B sebagai barat. Boleh? Kemudian pada gambar kedua, kita nampak utara tambah satu segi empat lagi. Sama juga bagi timur, selatan, barat. Betul tak? Sama diperhatikan untuk gambar ketiga. Kan? Kita nampak utara tambah satu lagi. Sama juga bagi timur, selatan dan barat. Membentuk gambar ketiga. Kalian sungguh hebat. Setiap segi empat itu sama ada yang di utara, timur, selatan atau barat akan bertambah satu kotak kepanjangannya. Untuk soalan 1B, kita bermula dengan satu segi tiga. Ada berapa sisi? Betul, ada 3 sisi. Kemudian diberikan segi empat. Berapa sisi? Ada 4 sisi. Segi 5. Berapa sisi? 5 sisi. Jadi kalian mesti sudah dapat teka. Segi yang seterusnya mestilah 6, 7, 8 dan 9. Tepat sekali jawapan kalian. Tapi kena lukis cantik-cantik sikit ya. So that cikgu boleh nampak sisinya yang sama panjang. Mari kita cuba soalan 2 pula. Untuk soalan 2A, nyatakan pola bagi urutan berikut. Pertama, bila kita nampak urutan nombor, cuma perlu ingat operasi tambah, tolak, darab atau bahagi sahaja. Tak ada yang lebih kompleks daripada 4 operasi ini. Urutan ini nombornya menaik. Mestilah tambah atau darab sahaja. Cuba kita tambah dulu. 5 tambah berapa jadi 12? Mestilah tambah 7. Kemudian 12 tambah 7 jadi berapa? 19. 19 tambah 7 jadi 26. Jadi pola ialah menambah 7 kepada nombor sebelumnya. Untuk soalan 2B, tengok urutannya. Senarai nombor menjadi lebih kecil atau lebih besar. Kalian jangan keliru sebab ada tanda negatif di depan integer ya. Negatif 1 lebih besar daripada negatif 4 kan? Negatif 4 lebih besar daripada negatif 7 kan? Untuk menjadi lebih kecil, kenalah tolak. Tolak berapa? Negatif 1 tolak 3 jadi negatif 4. Negatif 4 tolak 3 jadi negatif 7. Negatif 7 tolak 3 jadi negatif 10. Jadi pola ialah menolak 3 daripada nombor sebelumnya. Untuk soalan 2C, caranya sama saja dengan 2A. Nombor menaik, jadi kita gunakan operasi tambah. Kalau darab, macam tak masuk akal sikit lah. Sebab nombor negatif 4 darab sifar akan jadi sifar kan? Jadi tak mungkin darab lah. Apa-apa nombor yang darab untuk jadi sifar tu mesti darab sifar. Tapi kalau sifar darab sifar, tak jadi sifar pula untuk nombor ketiga. Jadi lebih tepat operasi itu adalah operasi tambah. Pola ialah menambah 4 kepada nombor sebelumnya. Untuk soalan 2D, senarai nombor adalah urutan nombor
menurun. Jadi nombor besar menjadi nombor kecil. Apabila nombor besar jadi lebih kecil, biasanya operasi yang digunakan ialah tolak atau bahagi. Cikgu ada satu tip. Jangan takut bila nampak nombor besar kat depan. Kita boleh analisa dengan nombor kecil di belakang dulu. Dua nombor terakhir ialah 36 dan 18. Kalau tolak 36, kena tolak 18 untuk jadi 18. Betul tak? Jadi, kita tambah 36 dengan 18. Berapa nilainya? 36 tambah 18, 54. Bukan 72. Oleh itu, ini bukan operasi tolak, tetapi operasi bahagi. Berbalik kepada analisa kita tentang dua nombor terakhir, iaitu 36 dan 18. 36 bahagi 18 dapat berapa? Kemudian cuba 72 bahagi 36. Dapat berapa? 2 juga. Tes pula dengan 144 bahagi 72. Dapat berapa? 2 juga. Jadi, pola adalah membahagi nombor sebelumnya dengan 2. Untuk soalan 2E dan 2F, kalian mesti tiada masalah lagi. Operasinya kalian sudah cukup mahir. Mungkin pause video ini dan cuba dulu. Ya, ini cara penyelesaiannya. Untuk soalan 2E, pola ialah menolak 1/4 daripada nombor sebelumnya. Untuk soalan 2F, urutan nombor ada nombor positif dan nombor negatif yang berselang-seli. Kalau tambah, takkan kita dapat nombor seterusnya negatif. Corak atau pola sebegini selalunya operasi darab atau bahagi. Jadi, 11.2 darab negatif 3 dapat negatif 33.6. Negatif 33.6 darab negatif 3 kita dapat 100.8. Kenapa? Negatif darab negatif dapat nombor positif. 100.8 darab negatif 3 kita akan dapat negatif 302.4. Sebab positif darab negatif, kita dapat negatif pula balik kan. Oleh itu, pola ialah mendarab nombor sebelumnya dengan negatif 3. Mari kita tengok soalan 3. Baca soalan betul-betul. Kita diberikan urutan nombor 28, 37, 46, 55, ... sehingga 145. Soalannya berbunyi, kenal pasti dan nyatakan pola nombor bagi nombor ganjil dan genap. Jadi, langkah pertama, mari kita teliti 4 nombor pertama yang diberikan, iaitu 28, 37, 46 dan 55. Apakah operasi yang diaplikasikan? Nombor-nombor ini bertambah besar. Jadi, operasi tambah atau darab sahaja. This is the first clue ya. Kita juga boleh guna kalkulator untuk cuba-cuba. Pola senarai nombor ialah menambah 9 kepada nombor sebelumnya. Dengan mengetahui pola, kita mampu senaraikan semua nombor seterusnya sehingga 145. Kalian sungguh hebat. Untuk senarai nombor ganjil, kita senaraikan semuanya dalam urutan tersebut, iaitu 37, 55, 73, 91, 109, 127, 145. Jadi pola ialah menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Kenapa? Kerana kita cuma senaraikan nombor ganjil. Kita dah ambil keluar nombor genap, betul tak? Sama juga untuk nombor genap. Pola ialah
menambah 18 kepada nombor sebelumnya. Mari kita tengok soalan seterusnya. Soalan 4. Lengkapkan urutan nombor Fibonacci berikut. Dia bagi 1 dengan 2. Ada kotak-kotak yang kosong kan? Cara yang paling mudah untuk kira nombor Fibonacci cuma perlu ingat sifar dan 1. Mari kita tengok keistimewaan cara yang cikgu nak share. Mula-mula kita tambah kosong dengan 1. Sebab apa yang cikgu katakan? Ingat kosong, ingat 1 kan? Ingat nombor Fibonacci. Mula dengan 0 dan 1 kita tambah. Hasilnya 1. Jadi urutan menjadi 0, 1, 1. Seterusnya, kita ambil 2 nombor terakhir, 1, 1. Hasil tambah 2 nombor terakhir dari urutan sebelumnya, 1 tambah 1, 2. Jadi urutan menjadi 0, 1, 1, 2. Seterusnya, kita ambil lagi 2 nombor terakhir, iaitu 1 dan 2. Hasil tambahnya ialah 3. Jadi urutan kita menjadi 0, 1, 1, 2, 3. Cikgu percaya kalian dapat teruskan dan semua dapat jawapan yang sama dengan cikgu untuk top 10 nombor Fibonacci. Jadi jawapannya ialah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Tak perlu hafal pun kan? Untuk soalan terakhir. Soalannya berbunyi, lengkapkan raja di bawah. Pertama sekali, jangan panik bila tengok soalan macam ni. Cikgu ada satu teknik yang mudah untuk kalian. Pertama sekali, kita mesti fahami fungsi garisan atau line dalam raja tersebut. Ini 1 line menjadi 2 line. Konsepnya 1 bahagi 2. Kedua, kita ada 2 line dari punca. Bertemu atau join. Jadi 1 line. Konsepnya 1 tambah 1. Yang ketiga, kita ada 1 line saja dari punca. Di simpang tu belok ke bawah kan? Jadi 1 line juga. Maksudnya 1 masih 1. Tiada operasi. Jadi berbalik kepada soalan kita, kita isi dulu nombor yang diberikan dengan warna hitam ataupun yang warna gelap sama seperti rajah yang diberikan. Kemudian kita aplikasikan konsep yang cikgu terangkan. Kita isikan nilai atau nombor atas line yang tidak diberikan dengan nilai yang kita fahami dari konsep yang cikgu share. Kita guna color merah. Macam ni kita dapat tengok dengan jelas dan isikan jawapan. Dari kiri kita tengok. Jawapannya ialah 2. Sebabnya 2 dari punca belok ke bawah cuma dapat 2. Cuma 1 garis. Untuk kotak kedua dari kiri ada 2 line dari punca. Line sebelah kiri 2. Line sebelah kanan 4. Jadi 2 tambah 4 hasilnya 6. Kita aplikasikan cara yang sama untuk kotak ke-3 dan ke-4. Jawapan yang kita dapat ialah 2662. Cikgu ada satu soalan yang hebat untuk semua. Raja menunjukkan 1 pola bagi 1 set silinder. Nyatakan ketinggian dalam meter bagi silinder ke-6. Raja yang diberikan ada 3 silinder saja kan? Tapi kita kena jawab untuk silinder ke-6. Macam mana? Kita kena imagine kan, silinder ke-4 tu berapa tinggi, silinder ke-5 tu berapa tinggi, silinder ke-6 berapa tinggi, ataupun kita kira, betul tak? Pertama sekali kita kena tukar semua unit kepada meter sebab soalan minta unit dalam meter. Tukar unit silinder ke-3 daripada 1100 cm ke meter. Macam mana? 1100 bagi 100 dapat 11 meter. Kemudian langkah kedua, kita senaraikan ketinggian silinder dari yang pertama, kedua, ketiga. Kemudian kita teliti apakah pola yang ditunjukkan. Polanya ialah menambah
3 kepada nombor sebelumnya. Nampak kan coraknya? 5 tambah 3 dapat 8, 8 tambah 3 dapat 11. Betul tak? Jadi, yang seterusnya macam mana? Ialah 11 tambah 3 dapat 14 meter. Selida kelima, 14 tambah 3 dapat 17 meter. Selida keenam, 17 tambah 3, 20 meter. Kita aplikasi konsep pola untuk membantu kita. Jadi jawapannya 20. Siapa yang dapat jawapan yang tepat, sila berikan cikgu satu like ya. Terima kasih. Jika perlukan penjelasan lanjut, tinggalkan pesanan atau komen dan cikgu akan respon secepat mungkin. Semoga perkongsian kali ini bermanfaat. Sila share dengan kawan-kawan yang lain ya untuk belajar bersama-sama. Jangan lupa subscribe channel cikgu agar kalian tidak akan miss subtopik akan datang. Kita jumpa lagi. Bye-bye.